Kita santai-santai dulu hari ini. Rasa kita boleh start sudah kan? Boleh, boleh. Okay, boleh sudah? Boleh saja. Okay, boleh. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada semua audiens. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada episod 1 pada hari ini. Di episod podcast Kerjaya UMCATS, Anjuran Pusat Kebolehpasaran dan Graduan Kerjaya Universiti Malaya. Baik, hari ini kita baru sahaja sebenarnya lancar pada hari ini untuk podcast Kerjaya, dan bersama kita pada hari ini adalah seorang pelajar daripada Fakulti Bahasa dan Linguistik, Ria Angel Jasri. So, Ria, apa khabar Ria? Salam sejahtera Cik Izzat. Kabar baik. Okay, baik. Okay, terbaik. Okay, kita santai-santai je hari ni. Tak boleh risau-risau. Okay, hari ni Ria merupakan episod pertama kita tentang podcast Kerjaya. Dan podcast Kerjaya ni sebenarnya dia hasil daripada idea pengarah pusat lah. Dan kita ingin memperkasakan UMCAT. Oh, by the way, UMCAT ni merupakan ambassador ataupun kita ketahui sebagai Universiti Malaya Career and Talent Ambassador. Betul. Jadi mereka ni antara student yang menjadi perantara di antara student dan pusat kebolehpasaran graduan dan kerjaya yang kita panggil sebagai GECC, yang tidak lain tidak bukan yang sudah pun mungkin diketahui oleh certain sebahagian pelajar dekat Universiti Malaya. Baik, Ria, hari ini kita nak bincang tentang kerjaya tapi daripada perspektif Ria lah sebagai seorang student. Mungkin Ria boleh perkenalkan diri sikit, nama, lepas tu dari fakulti mana, meja apa? Okey, nama saya Ria Angel Jasri. Saya merupakan seorang pelajar dari Fakulti Bahasa dan Linguistik dan saya major dalam Bachelor in Spanish Language and Linguistic, iaitu satu course di mana saya perlu belajar bahasa Sepanyol tu sendiri. Bahasa Sepanyol Ya. Cuba mungkin boleh cakap bahasa Sepanyol sikit-sikit. Hola, ¿qué tal? Oh, hola, ¿qué tal? Maksud dia apa tu? Hai, apa kabar? Oh, hai, apa khabar? Ya. Okey, baik. Itu antara perkataan yang mungkin selalu digunakan oleh orang-orang kita. Okey, Betul. baik. Baik, hari ni kita nak sembang tentang kerjaya lah kan, bahasa Sepanyol ni. Jadi ada beberapa soalan lah yang kita cuba tanya kepada Ria dulu. Okey, ramai orang ingat bidang bahasa Sepanyol ni terhad. Jadi, pandai pandangan Ria, benda ni betulkah tidak persepsi ini? Yes, saya tidak nafikan bahawa banyak orang yang ingat bidang bahasa Sepanyol ni terhad. Jadi peluang yang kita akan ceburi itu sangatlah tidak banyak orang cakap. Tapi bagi saya dalam perspektif saya sebagai seorang pelajar bahasa Sepanyol, saya rasa bukan kemahiran tu yang terhad, tapi cara kita guna kemahiran tu untuk ceburi bidang yang kita mau. Jadi pada pendapat saya, pelajar bahasa ni sangatlah banyak potensial dorang untuk dorang ceburi, tapi diorang tidak tahu macam mana untuk menggunakan kemahiran itu dalam sesuatu industri. So kiranya cara ni banyak untuk Yes. kita aplikasikan apa yang kamu belajar dekat kampus dan Ya. sebagainya. Cuma mungkin pelajar ni kurang pendedahan Betul. tentang industri mana-mana dan sebagainya lah. Ya. So itu antara perspektif yang Ria cuba sampaikan. Okey. So ada soalan selingan sebenarnya. Persoalan ni yang soalan kedua, beranan daripada UMCAT sendirilah. So mungkin Ria boleh kongsikan sikit lah sebab Ria kan merupakan salah seorang daripada UMCAT juga kan. Okey, boleh kongsikan secara ringkas apa sebenarnya peranan UMCAT membantu pelajar di universiti? Bagi saya, peranan saya sebagai seorang ambassador dalam UMCAT ni dalam membantu pelajar universiti lain, mungkin orang lain akan fikir yang kita hanya promote event atau promote program, tapi kita sebagai pelajar tahu perspektif seorang pelajar. So kita bantu pelajar, kita ni sebagai macam pengantara antara student lain dengan peluang yang lain. So kita macam menjadi pengudacara untuk pelajar lain tahu macam mana nak join program tu sendiri. So kita bukan setakat nak promote program, tapi untuk bantu pelajar lain macam mana nak tahu event tu ada ke tak atau macam mana nak join. And then kita macam boleh menjadi suara untuk pelajar lain. So macam contohnya pihak GCC tak tahu macam mana nak kontak pelajar lain atau apa yang pelajar lain mahukan. Tapi kita sebagai seorang pelajar, kita tahu apa yang student nak, apa yang student mahukan. So kita boleh membantu GCC untuk membuat satu program yang lebih relevan kepada kehendak student sendiri.
Wow, agak panjang jawapannya. Yeah. Dia macam lebih kepada Pendek perantara. Pendek sikit lah. Okey, pendek sikit. Okay. Tak apa. Dia lebih kepada pengantara lah di antara pusat Yes. dengan pelajar sendiri. Sebab macam Ria cakap tadi, student kadang-kadang tak tahu dia nak pergi mana, orang kata apa, diorang nak rujuk ke mana. Betul. Sumber-sumber dia untuk mengaplikasikan bahasa Sepanyol dan sebagainya. Dan kita ni macam orang kata apa, kita dekat GCC pun kadang-kadang yelah ada yang tak rapat dengan student walaupun kita dah cuba, tapi kita memerlukan suara daripada student sendiri, Yes. iaitu UMCAT dekat sini lah. Baik, mungkin boleh ceritakan sikit jugalah apa yang mendorong Ria untuk join UMCAT Ambassador ni. Honestly, saya rasa apa yang mendorong saya untuk join UMCAT ni sebab saya pernah dalam satu masa tu rasa blur, rasa tidak tahu, rasa confused tentang apa yang saya nak dalam kerjaya saya, especially sebagai pelajar bahasa ni. And saya tahu yang ramai kawan saya pun rasa macam tu, rasa macam nak drop out from the course itself sebab rasa macam pressure sebab tak ada peluang pekerjaan dalam bidang kerjaya tu. Tapi bila saya nampak platform UMCAT ni, saya rasa dia macam boleh membantu saya untuk network dengan industri yang lebih profesional dan bantu saya untuk mencari kerja yang lebih bersesuaian dengan kehendak saya. So that's why saya join UMCAT. Oh, okay, baik. So UMCAT ni macam bagi lebih daripada satu peluang. Yes. Kan? Yang mungkin student kalau yang bukan UMCAT mungkin dia tak nampak lah kelebihan tu dekat mana. Jadi dia ada satu soalan yang saya rasa daripada orang ramai jugalah. Satu soalan yang menanya tentang bila kita belajar tentang bahasa Sepanyol dan sebagainya, apa-apa bahasa lah, tapi kita cuba fokus kepada bahasa Sepanyol pula kali ni. So apa kelebihan unik yang ramai pelajar tak tahu pun kelebihan tu sebenarnya? Bagi saya, kelebihan unik daripada perspektif seorang pelajar bahasa Sepanyol adalah our adaptability. Okay. Macam contohnya, kalau kita sebagai seorang bahasa Sepanyol, kita dapat belajar budaya lain. So melalui budaya lain tu, kita dapat belajar macam mana nak adapt dengan satu situasi tu, walaupun kita mempunyai budaya atau cara yang berbeza. Sebagai contohnya, saya pernah menjadi student body untuk pelajar-pelajar dari Kazakhstan. Okay. So memandangkan saya merupakan seorang pelajar bahasa Sepanyol, transferable skill yang saya boleh aplikasikan dalam menjadi seorang student body tu adalah saya dapat adapt dengan cara budaya mereka dan membantu mereka faham lebih dalam tentang budaya dalam Malaysia ni. So that's one of our transferable skill as a student of Spanish. Okay, good. Antara benda yang di-highlight lah oleh Ria sebentar tadi adalah transferable skill sebenarnya. Kan? So transferable skill ni antara mungkin yang kita terlepas pandang lah. Sebab saya sendiri pernah jadi student. Kita sendiri pun terlepas pandang yang kita mungkin terlalu fokus kepada bidang-bidang kita. Bukan kita cakap yang tak perlu fokus lah dekat bidang yang kita belajar sebagainya kan. Jadi ada benda yang kita belajar tapi benda tu boleh digunakan dekat perkara-perkara lain yang mungkin tidak perlu melibatkan pun orang kata apa, tidak perlu melibatkan pun kita punya apa benda yang kita belajar. Betul. Baik, so kalau Ria diberikan kesempatan sekarang ni, kenapa student perlu ambil peluang join UMCAT ni atau at least engage dengan GECC lah? Bagi saya, student perlu join UMCAT atau engage lebih kepada GECC sebab melalui GECC ni kita dapat join program seperti career event atau network dengan industri yang lebih profesional. And for me, early exposure dalam industri profesional ni membantu kita untuk grow up daripada segi career kita. So instead of tunggu untuk direction, kita dapat early exposure dari GECC ni. Dan kalau dari UMCAT pula, kita banyak buat kerja yang melibatkan pentadbiran atau deal with professional. So for me, banyak transferable skill yang kita dapat apply dari situ. Alright. So tu antara nasihat-nasihat lah daripada Ria sendiri
dan apa orang kata, pengalaman yang dapat dikongsikan Yeah. bila join UMCAT ni sendiri. Sebab yelah, kita tak nampak sekarang UMCAT tu macam mana, tapi kita faham je sebab UMCAT sekarang ni mereka baru first batch. Jadi hopefully untuk second batch akan datang, kita dapat recruit lebih ramai lagi lah. Okay, baik, terima kasih Ria untuk hari ini. Kita insyaAllah kita akan jumpa pada episod kedua pula nanti. Kita akan maklumkan dari masa ke semasa lah untuk episod kedua nanti. Baik, Terima kasih. bye. Bye.